Okey, sekarang kita berada di Jalan Pasir Putih, Kota Baru Pasir Putih. Kita sekarang nak menghala ke Telaga Tok Kenali. Ni salah seorang ulama besar dan juga wali Allah di negeri Kelantan Darul Naim ni. Ni orang bukan orang sembarangan almarhum Tok Kenali ni. Dia ni memang cukup famous dan ulama besar di Kelantan pada era-era zaman silam dululah. Saya tak ingat zaman tahun 18 berapa, saya tak ingat tapi ni kita nak pergi ke tempat yang dikatakan telaga dia punya lah. Okey, jalannya susur ke kiri sebelum jambatan. Depan tu jambatan. So kita ikut kereta ni masuk. Jalan dia okey lah. Tak ada tak ada jalan yang macam construction ke apa semua, tak ada lah. Jalan boleh, kereta boleh berselisih. So kita cari dulu kat mana lokasinya. Jam pun dah pukul 1:03 tengah hari. Hari ni cuaca panas kat Kota Baru. Zuhur pun dah makin hampir. So kat mana ni? Ni nak kata masjid. Dah sampai dah. Okay, kita belok ke kiri. Mungkin ni kot. Okay, ni jalan Tok Kenali. Jalan Tok Kenali pula. Jalan nak ke pergi Tok Kenali. Sempit sikit lah jalannya ni. Jalan terus je. Ke depan lagi. Memang jalan kampung lah. Memang muat kereta. Tapi kalau ni terpaksa beralah lah. Mana tempatnya tu? Jalan ke jalan ni belum. Lagi seminit saja lagi. Okay, jalannya Tok Kenali. Well, pergi Tok Kenali. Ni kot. Ya, ini dia. Dah sampai dah. Di hadapan ini. Okay. Your destination is on the left. Okay, sekarang kita dah sampai dah kat perigi Tok Kenali. Ni dia perigi yang ada depan saya ni. Inilah dia yang dinamakan sebagai perigi Tok Kenali. Ulama zaman silam. Satu ketika dulu ulama Kelantan ulama hebat ni. Bukan sembarangan. Sekarang pun dah masuk waktu Zuhur kat sini. Ni ada dua buah perigi kat sini. Di sebelah saya ni. Dan ni toilet ni. Ada toilet. Tempat nak solat pun ada tu. Ruang solat pun ada belakang toilet ni. Inilah dia perigi. Perigi lama Mineral ni bata ni. Dia berada di bawah pokok apa ni? General. Lampu puluh. Kawasan dia ke dalam sikit lah. Ada ni sikit lah. Ada hutan sikit. Ni tempat solat. Ruang solat pun ada. Dia standby kat sini. Okay. Ada orang solat. Tak ada tu ada meja kursi batu boleh nak rehat lah. Kain solat, kain telekung perempuan pun ada. Ni
nak mandi pun boleh kat sini. Ada perigi, ada bilik air. Tapi perigi ni dah tak boleh, macam tak boleh tak boleh digunakan ni. Dia dah tutup ni kat atas ni. So boleh tengok je lah tinggalan almarhum Tok Kenali. Rimbun pokok buluh ni. Ni ada satu wakaf kat belakang ni untuk rehat-rehat. Ni bingkai bina telaga asal dia. Oh, ni bingkai asal dia. Oh, bingkai asal dia. Mana ni, yang ni dah replace dengan batu bata lah ni. Okey lah. Pas pun ada. Ni sekeliling sekitar dia ni agak sunyi ya. Agak sunyi ya. Hutan pun. Ada hutan tapi ada rumah orang. Ini memang tempat untuk rehat-rehat lah. Tu belakang tu ada rumah orang. Ada rumah orang. Di dalam kampung sebenarnya ni. Ini kawasan kampung. Tengok ni pokok ni pun pokok pun unik. Macam makai. Dari bawah. Ni pokok beluru. Oh, pokok beluru. Kalau tak silap saya, kalau zaman era-era dulu orang kata pokok beluru ni dia boleh, kalau mandi tenyih dia punya ni boleh keluar buih ke apa. Ni pokok beluru ni ada sekitar kawasan ni. Unik lah kawasan ni. Ini tempat bersejarah. Kalau dulu tempat ni, kalau dalam bahasa orang Kelantan dia kata ni mungkin tempat apa Tok Guru Tok Kenali duk gimari-gimari lah tempat ni. Duk gimari-gimari dalam kawasan ni sebab ada perigi dia. Tempat dia duk gimari-gimari, mandi ke apa ke, ambil sembahyang wuduk tempat dia sembahyang dulu ke. Mungkin tempat ni tempat almarhum Tok Kenali adalah berurusan kat sini. Orang Kelantan kata gimari-gimari ataupun duk lepak sini. Sama ada beramal ibadat ke apa ke, gitulah lebih kurang. Okey. Cukup takat ni dulu kita punya video kali ni di Telaga Tok Kenali di mana, kat Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Okey.